Jadi saya decide untuk teruskan dengan Tiram Travel. Saya terus WhatsApp untuk dapatkan tahu package dia, dan saya terus kiranya kita letak duit lah untuk booking, untuk lockkan date tu. Okay. So semasa saya saya pergi ke travel agency tu, dia ada senarai lah tarikh-tarikh bila boleh pergi, berapa harga amount dia, ada pergi extra tempat perjalanan lain lah, macam saya dapat pergi ke Taif selama 13 hari 12 malam, daripada Malaysia terus ke Madinah, lepas tu baru ke Mekah dan pergi Taif. Okay, so setakat ni pengalaman saya memang dia seolah-olah terus hati diketuk, terus terasa macam nak pergi. Yang penting bila you dah dapat jemputan tu, jangan fikir masalah lain, terus je. Terus, yang penting itu adalah jemputan daripada Allah. Jemputan Allah adalah jemputan yang special. Pertama, you just nekat pasal duit, pasal harta, pasal kiranya cuti ke apa, itu belakang kira. Yang penting you laksanakan jemputan tu. Jemputan tu adalah jemputan yang berharga. Jadi sebab kita yakin semua ni adalah milik Allah, duit tu Allah akan bagi. Rezeki tu jangan risau, kerana semuanya adalah milik Allah. Allah akan memudahkan sekiranya kita dijemput. Jadi yang pertama, bila kita kata kita dijemput, you kena start buat research, study dulu, tengok dulu senarai package, senarai syarikat, fahamkan dulu. Jangan simply letak duit kalau misalnya you sendiri tak yakin dengan syarikat tu. Yang pertama, memang kena buat research, sebab ada banyak kes syarikat-syarikat agensi ni yang melakukan penipuan lah. Dah nak pergi ke Mekah, lepas tu menipu pula tu kan. Kita seboleh-bolehnya kita elak lah daripada berlaku ni. You get some information tentang syarikat, tentang package, and then boom, tak je duit. InsyaAllah Allah pemudahkan. Jadi hari ini untuk episod ni kita cerita pasal macam mana diri kita dijemput. Apakah perasaan dia tu, memang sangat-sangat teruja. Dan dia, apa yang bezanya setiap kali bila saya dijemput untuk pergi umrah, dan juga saya dijemput untuk pergi ke haji. Bila kita sebut je labbaik